Alhamdulillah, insya-Allah kita terus menyambung pembacaan kitab kita di dalam 40 hadis peristiwa akhir zaman. Alhamdulillah ala kulli hal. Penuhkan soft depan ya, masih ada lagi gongak-gongak lagi tengah-tengah tu. Yuk. Silakan ke depan. Ada gongak, saya tak nak gongak-gongak. Siapa gongakkan kursi, gongak lagi gigi dia. Astagfirullah. Ke depan lah, ke depan. Ada kursi tu. Baiklah. Okey, Kak Salwa macam mana? Terus jalan. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan barakah Al-Quranul Karim tadi Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita mendapat ilmu dan hikmah insyaAllah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Umdatina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Maulana Muhammadin nuril mudhhibil nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami agar manusia memahami perkataan kami. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-puan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas limpah dan kurniaannya Allah memberikan kepada kita sihat wal afiah, memberikan kepada kita akan kehidupan, memberikan kita akan nafas jantung yang berdegup, dan masih lagi diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu akan nikmat segala deria yang berfungsi, yang dapat melihat, memandang, merasa dan segalanya. Atas segala nikmat tersebut maka kita rangkumkan akan majlis ini sebagai majlis kesyukuran atas segala nikmat yang telah Allah sempurnakan ke atas kita, yang tiada yang paling sempurna memberikan akan pemberian melainkan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang paling sempurna mengurniakan akan nikmat melainkan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang memberikan kepada kita yang sesempurna pemberian, sesempurna hadiah, sesempurna nikmat, sesempurna kehidupan, sesempurna agama dan juga iman melainkan Allah Azza wa Jal. Maka syukur alhamdulillah dapat kita sama-sama meneruskan lagi nikmat yang seterusnya, yakni nikmat hadir dalam majlis ilmu, dan nikmat membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat untuk berada di dalam majlis ilmu yang besar di sisi Allah Jalla Jalaluhu dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menyambung muka surat berapa? Muka surat 24. Hadis ke-8, penyakit umat-umat dahulu. Semua penyakit umat-umat dulu akan berkumpul di akhir zaman. Sebab tu almarhum tuan-tuan guru dulu memesankan kepada kita, dia kata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kedudukannya itu adalah seumpama perangkap sampah di hujung sungai. Sebelum nak masuk ke laut, air sungai itu kan ada perangkap. Maka sebelum nak masuk je ke laut, nak keluar ke sana mengalir, maka ada perangkap-perangkapnya. Maka semua sampah daripada hulu lah, daripada mana sekalipun sampah akan berkumpul di situ. Sampah ini bermaksud bukanlah kehinaan lah, tetapi segala perkara yang berlaku di umat-umat dulu akan berkumpul pada umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangai Nabi Allah, perangai kaum Nabi Allah Saleh, perangai kaum Nabi Allah Nuh, perangai kaum Nabi Allah Lut, semuanya berkumpul di dalam akhir zaman. Di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillahi min zalik. Tetapi itu hakikat. Yang kita lihat zaman Nabi Allah Lut alaihi salam, ala nabina wa alaihi salam, umatnya melakukan akan hubungan homoseksualnya dan segala macam kehinaan. Semua telah berlaku di zaman kita pada hari ini. Bahkan di zaman dulu mereka mengadakan perbuatan-perbuatan sombang dan keji tersebut, mereka tidak pula mengadakan akan persatuan-persatuan. Tidak pula mereka adakan perarakan-perarakan. Tidak pula mereka ini menuntut berbagai-bagai tuntutan. Tetapi umat di akhir zaman ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyedihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lakukan perangai seperti mana perangai umat Nabi Lut, tetapi mereka lebih daripada itu.
Mereka adakan persatuan, mereka adakan tuntutan, mereka mohon itu, mereka buat perarakan, mereka buat demonstrasi dan sebagainya. Menganjurkan, buat kempen LGBT dan sebagainya. Bukankah itu satu kehinaan yang lebih hina daripada kaum Nabi Allah Lut alaihissalam? Sebab itu kita hari ini menumpang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa doa baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya terbelah dua bumi kita pada hari ini. Yakni doa baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan kau balakan umat aku seperti mana kau balakan umat-umat yang terdahulu, ya Allah. Jangan kau balakan umat aku seperti mana kau balakan umat-umat terdahulu, ya Allah. Maka Allah kabulkan permintaan itu. Yakni macam mana perangai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat, tidaklah sampai tahap macam mana berlakunya ke atas kaum Nabi Lut. Kerana Nabi SAW pernah sabdakan pada para sahabat, paling aku takuti akan perkara yang berlaku pada zaman Lut berulang pada zaman umatku. Paling Nabi takut. Kerana kehinaan yang sangat dahsyat. Bukan sekadar itu, perangai-perangai kaum-kaum yang terdahulu berlaku. Sumbang mahramnya dan sebagainya berlaku. Kita pun tahu dalam sejarah sirah para nabawi ataupun sirah anbiya, berlakunya akan perlakuan sumbang yang terpertama di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh mak Namrud bersama dengan Namrud, berkahwin anak dengan mak Namrud lah dengan mak dia, orang pertama atas muka bumi ini sumbang mahram pertama. Kerana mak dia nak menjaga kedudukan sebagai permaisuri kerana kematian bapaknya Namrud, maka dia takut kalau Namrud kahwin dengan orang lain, siapa nanti akan jadi permaisuri, maka dia akan jatuh tahta. Maka goda anaknya kahwin, mengadakan hukum mengatakan pada anaknya, kahwin dengan mak supaya nanti mak boleh berterusan menjadi permaisuri. Maka berlaku sumbang mahram yang pertama di atas muka bumi ini. Kemudian berterus berbagai-bagai lagi bala dan segala macam maksiat yang hina, sehinggalah berkumpul semuanya kepada zaman kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Sebab itulah umat akhir zaman ni Allah kurniakan berbagai-bagai kelebihan juga. Kerana dia juga mengalami berbagai-bagai dugaan dan cabaran yang lebih besar daripada umat-umat yang terdahulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu Allah kurniakan duduk majlis ilmu, dapat 1000 rakaat sembahyang sunat. Sebab tahu nak sembahyang 1000 rakaat tak mampu, kerana terlalu banyak perkara lain yang nak dilakukan. Yakni nak menghadapi zaman, nak menghadapi fitnah dan sebagainya. Contoh, ya tak? Maka Allah kurniakan kepada kita kelebihan, maka jangan kita mengkufuri akan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Masya Allah. Baik, penyakit umat-umat dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Hakim. Yang mafhumnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat aku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Na'udzubillahi min zalik, ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada segala penyakit tersebut. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menjawab, penyakit-penyakit itu adalah ada 6 penyakit. 6 penyakit ini. Yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Terlalu banyak bersukaria. Melampau-lampau bersukaria. Sehingga kan kalau ada orang yang tak nak berlebih-lebih bersukaria, dia anggap sebagai orang yang kolot dan sebagainya. Bersukaria, tergedik-gedik, menari-nari, melompat-lompat. Ini semua perkara-perkara penyakit umat-umat dahulu. Untuk akhir ni tak boleh sebut menari-nari, yang orang marah. Wajib kita menyebut perkara tersebut untuk mengingatkan. Walaupun mungkin tak sampailah kepada orang yang buat, tetapi paling kurang sampai pada kita. Kokol ada kat sini saudara mara, boleh sampaikan. Cukuplah, jangan berlebih-lebih bersukaria. Kerana apatah lagi bersama dengan musuh-musuh Allah. Takkan kita nak bersukaria dengan musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min zalik.
Tak boleh cakap lebih, kan sampai pula kereta peronda. Tapi ini umum, betul? Faham tak? Umum. Takkan kita mengaji nak kena sekat buat benda-benda begini. Kita bukan cakap benda politik lah. Jangan dipolitikkan perkara ini. Ini hadis Nabi SAW. Takkan pula kita nak corner pula tempat lain pula. Oh, tak boleh cakap macam ni, tak boleh cakap macam tu. Dah. Esok Allah tanya kat akhirat esok, kenapa kau nak sorok-sorok benda yang hak? Qulil haq walau kana murran. Cakap benda yang betul walaupun pahit. Pahit nak dengar ke, pahit nak bercakap ke dan sebagainya, kena cakap. Terlampau banyak bersukaria. Buka TV tengok. Rancangan apa? Nyanyi, lawak, nyanyi, melompat, menyanyi, lawak. Bersukaria. Tapi orang kata benda ni akan dijadikan normalisasi. Kalau kita cakap banyak-banyak benda ni, orang marah. Apalah ustaz-ustaz ni? Cuba bertegur benda-benda lain. Kenapa nak cakap pasal benda ni? Biarlah orang nak bersukaria. Janji orang ingat Tuhan. Kita tak mengatakan orang yang bersukaria itu orang yang kafir. Tak kata. Tak kata orang bersukaria itu adalah orang yang tak ingat Tuhan. Tak. Tapi jangan berlebihan. Obat kalau berlebih mati. Betul tak? Pening kepala makan panadol sepapan. InsyaAllah hilang penyakit itu terus sampai dalam bila-bila. Tak bangun dah. Contoh. Betul tak? Bersukaria itu bagus. Okey. Gembira untuk membawa kepada perkara yang positif. Tapi kalau bergembira yang hingga membawa kepada perkara yang negatif, sehingga menjadi orang-orang yang berlampau-lampau bersukaria, sehingga melupakan keadaan-keadaan orang-orang yang disakiti, orang-orang yang susah dan sebagainya, itu berdosa. Boleh nak gelak ketawa, saudara mara kita nak bersembang, boleh. Tapi jangan melampau-lampau. Jadi Nabi kata apa? Terlalu banyak bersukaria. Jadi kita dalam bersukaria ingat Tuhan. Betul? Jangan melampau-lampau sangat. Ya Allah, berpesta sana sini, berpesta sana sini. Zaman kita dulu-dulu, pesta-pesta ni betul-betul pesta betul tu, yang fanfare tu. Yang tu jelah kan. Tengok fanfare macam perak, tahu tak dulu? Tengok merry-go-round lah, apa benda lah. Tak? Nak pergi tu pun bayar berapa sen je lah, RM1, RM2 je dulu tu kan. Tu je lah sukaria. Lain apa? Dalam TV tak ada apa sangat. Cerita-cerita kartun dulu, ya tak? Macam tu. Cerita lawak-lawak sikit-sikit je. Yang lain-lain cerita drama-drama dan sebagainya. Hari ni tak. Semua hiburan-hiburan, selain daripada hiburan, dia lawan dua. Satu hiburan yang melampau-lampau. Yang kedua drama-drama yang melampau-lampau. Ambil suami orang, ambil isteri orang, ambil orang ni, ambil orang tu. Kau benci aku dengki kau. Itu je cerita yang ada. Jadi ini semua mewakili kehidupan kita di Malaysia. Drama itu wajah kita. Ya tak? Maka hiburan melampau-lampau itu perkara yang akan mengundang penyakit umat-umat yang terdahulu. Na'udzubillah min zalik. Kedua, terlalu mewah. Terlalu mewah pun penyakit. Mewah tak salah, terlalu mewah penyakit. Sebab tu saya pernah terbaca satu hadis Nabi SAW tentang akhir zaman. Nabi SAW menyebut umat aku nanti akan datang satu masa pada umat aku yang tak kala mereka makan, hidangan mereka silih berganti. Maksudnya hidangan silih berganti. Apa maksud? Macam kita makan course by course. Kan? Tak sempat lagi nak sendawa sampai lagi. Lepas sendawa sampai lagi. Kan? Course by course. Dia datang. Nabi dah nampak dah, tengok TV. Nabi tengok dah. Oh, umat aku macam ni. So, makannya begini, bersambah-sambah, bertambah-tambah. Betul? Nabi SAW sebut itu penyakit akhir zaman. Terlampau mewah sangat. Tak salah. Bukan kata salah. Jangan jadi melampau-lampau. Itu maksud dia. Okey? Baik. Terlalu mewah. Ya? Tengoklah kita hari ni, anak-anak kita, cucu-cucu kita hari ni mewah. Nenek pun tak ada handphone iPhone 17. Betul tak? Neneknya phone pun dah ikat getah. Dah longgar bateri di belakang. Ni cucu iPhone 17, pandai ni. Oh, mewah hidup. Makan mewah, duduk dalam rumah makanan sampai. Betul? Kan? Order. Rupanya Grab lah, apalah segala macam. Rupanya Malaysia dah jadi nombor 1 kan? Number 1 in the world obesity. Obese. Allah seram nak yang bercakap ni pun lebih kurang ke? Terlebih muatan dah ni, ya. Terlebih sebab rupanya duduk aje. Order makan. Kat office pun order sampai. Dekat rumah order sampai kan. Tak bergerak berapa tapak je berjalan. Ambil makanan, duduk tengok TV, main game dan sebagainya. Ini mewah. Rupanya mewahnya penyakit umat-umat dulu. Bala yang paling bala antara semua bala adalah bala lalai dalam kemewahan.
Bala lalai dalam kemewahan. Mewah-mewah lalai. Sebab dah senang. Orang Palestin susah nak lalai benda. Sentiasa la ilaha illallah, sentiasa mulut mereka. Budak-budak kecil, ya Allah, kurniakan aku ya Allah, quwwah ya Allah. Hawaina quwwah ya Allah. Bagi aku kekuatan ya Allah. Angkat air berat-berat boleh angkat. Semua tauhid mereka. Jadi diorang dalam susahan, tetapi mereka tidak perlu merisaukan keimanan mereka. Kerana makin mereka diuji, makin tinggi keimanan mereka. Yang risau, kita di sini. Yang terlalu mewah, ya Rab, mewah sungguh-sungguh. Semua pula dah, tak payah nak tekan-tekan, dah cakap je. Kita pun bercakap. Hai Proton. Sekarang Proton baru pula, cakap Melayu pula. Kan, Proton nak makan nasi lemak, mana yang dekat? Dia bagi tahu. Yang paling dekat 5 km lagi. Senang hidup. Cakap. TV pun boleh cakap. Google, buka TV 1, dia buka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi duduk, jadi besar, duduk atas sofa, lama-lama besar sofa lah. Yang duduk tu. Astaghfirullahalazim. Baik. Terlalu mewah. Tak mewah ke ni? Tengok TV je, tengok Go Shop je beli. Tengok Wow Shop je beli. Betul? Tengok Shopee je beli. Tengok TikTok je beli. Kat Sarawak kata tak ada hari ni. Ya salam, mewah ya Allah. Syukur. Jangan kufur, tapi jangan itu maksudnya. Yang ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adakah salah mengumpul harta? Tak salah. Yang salah adalah mengumpul harta sebanyak mungkin tanpa mengira halal dan haram. Itu maksud. Tambah situ. Tambah sikit situ. Syarah dia. Mengumpul harta sebanyak mungkin tanpa mengira halal dan haram. Dia tak kisah orang punya, aku punya. Nampak tak? Tak cukup ini, minta rasuah. Tak cukup rasuah, makan riba. Tak makan riba, makan rompak. Na'udzubillah min zalik. Berlebih-lebih, melampau-lampau. Mengumpul harta. Dan kata ulama, mengumpul harta berlampau-lampau walaupun halal, ianya boleh jatuh menjadi perkara yang salah. Kerana halal yang berlebih-lebihan boleh menjadikan haram. Makan halal, nasi halal. Tapi sampai 4 periuk je makan. Tak ke mudarat, betul? Cerita. Tapi kalau macam tuan-tuan dan perempuan semua ni, mengumpul harta berkepuk-kepuk semua ni, tetapi dibelanjakan. Tabung pengajian Al-Falah tak muat tabung. Tak cukup tong kecil kat Salwa tukar tong keropok je dia bubuh. Besar. Penuh. Bawa masuk bilik belakang tu tuang. Jalan lagi penuh. Rupanya saya tengok kawan saya di Indonesia, di Jakarta. Diorang ceramah macam tu kat Sarawak. Sebab mana ada masjid-masjid dia, dana-dana semua, mana ada jabatan agama, mana ada. Jadi orang datang, kalau 10,000 orang datang, semua orang masukkan duit, dia bukan pakai tabung kopok kita tu. Dia pakai macam buntil kain tu, macam goni tu. Kau penuh pergi belakang AJK, tuang, kira. Bawa lagi penuh. Orang kampung-kampung tu bawa duit celah-celah kain tu, masuk. Iya, dia orang punya sungguh nakkan ilmu. Sampai macam tu, penuh. Tu ustaz dia orang kat sana kaya-kaya tu. Iya. Ustaz Yusuf Mansur tu ada private jet dia sendiri kat sana. Tapi dia terbang untuk kebaikan lah. Itulah, saya pun tengah kira-kira kat ni. Allah. Baik. Nak ceritakan tadi, harta banyak sangat semua ni nak buat apa? Masukkan dalam tabung lah. Kat Sarawak ya. Tabung tu kecil, besar kan? Besar. Tabung kopok tu. Tahu tak? Yang mesti kopok tu. Besar tu, biar transparent. Biar nampak penuh jalan. Kutip, masuk lagi. Kutip, jalan lagi. Biar bantu pengajian-pengajian. Besarkan dewan. Buat kebaikan lagi, Masya Allah. Itu jalan-jalan mengumpul harta banyak-banyak tetapi digunakan untuk fi sabilil. Nampak tak? Ya? Baik. Biar jadi kuliah kita ni, macam dulu saya buat dulu, kuliah-kuliah kita ramai orang datang. Kutipan kuliah kita boleh tolong kuliah orang lain. Tolong kuliah orang lain. Ada kuliah orang lain kadang ada orang tak dapat nak datang, ada yang tak ramai kadang. Tolong bagi kuliah sana. Buat sana. Tolong rumah anak yatim. Ya Allah. Yang tu kita punya jariah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Baik. Mengumpul harta sebanyak mungkin.
Itu penyakit tu. Sampai lupa kat Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Tipu menipu. Yang tu keempat. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang menipu lah. Yang pihak pembesar menipu sebab nak harta rakyat. Ada macam tu. Yang kecil-kecil meniaga pun menipu. Yang menimbang barang pula jual tipu. Dah timbang 2 kilo, dibuang pula sikit jadi 1 kilo 900 gram. Contoh. Dia menipu timbangan. Ini semua ni. Menipu dalam perniagaan. Dia kata dalam dia punya quotation begini tapi yang diletak lain. Ini semua ni namanya menipu dia panggil. Na'udzubillah min zalik. Ya, nak dapatkan akan harta, maka dalam merebut harta dunia dia tipu menipu. Gunakan nama Islamic banking tapi dalam tu ada riba. Contoh. Ada Islamic banking, ada ar-rahnu, pajak gadai tapi rupa-rupanya ada riba. Contoh. Ini namanya tipu menipu dia panggil. Ya, na'udzubillah min zalik. Sanggup tipu menipu, termasuklah yang Nabi sebutnya apa dia? Scammers tu. Punya banyaknya scam dalam Malaysia, luar negara, dalam negara kan. Telefon makcik-makcik dia kata, makcik ada beli barang dekat ni tapi tak boleh nak lepas lah barang ni. Makcik dah menggeletar dah, takut. Barang apa tu? Kalau makcik tak bayar ni, makcik nanti memang kena masuk mahkamah ni. Apa barangnya? Saya tak boleh pasti makcik barang dia apa, sebab barang dia bungkus elok tapi besar barang dia ni. Jadi makcik ada beli tak barang dalam tahun lepas? Makcik tu mana nak ingat? Makcik pula kaki membeli pula. Ya, makcik tak ingat lah. Tak apa makcik, saya tolong makcik. Ayat dia, saya tolong makcik. Tapi makcik kena buat begini-gini, pergi bank begini-gini, bayar gini-gini, maka saya tolong lepaskan. Bayarlah 500. Bayar 500 lepas. Makcik pun sejuk kaki tangan makciknya. Jantung pun dah berdebar dah. Jadi dia pun bayar 500. Dia tengok barang pun tak ada. Kena scam. Setahun je berbilion duit orang kena scam. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ini Nabi sebut ni. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Nabi tak sebutlah scammers. Sebab zaman tu takkan Nabi kata scammers banyak. Sahabat-sahabat pengsan dengar apa dia. Apa dia limaza ya Rasulullah mas scammers? Tak kan? Kan? Jadi penipu-penipu rupanya, ya. Yang kelima, saling memarahi. Saling memarahi. Tengok apa jadi hari ni, langgar kereta sikit ya, bergaduh. Betul? Baru orang ni telah horn, turun kereta, tunjuk parang, pukul-mukul. Yang tahun lepas yang mati kat highway tu, ingat tak? Dia horn, Cina tu turun, pukul-pukul pakai baseball. Mati orang tu. Ya Allah, tiba-tiba dia jadi memarahi. Cakap pun sesama dia, belum cakap pun sambil cakap apa dia panggil? Sambil cakap marah-marah. Cakap tak ada lemah lembut, cakap tergejal-tergejal dia panggil. Yang mak bapak cakap ke anak tergejal-tergejal, yang anak-anak cakap ke mak bapak tergejal-tergejal. Tahu tergejal-tergejal? Tahu? Alhamdulillah semua sopan santun belaka. Apa ni mak ni? Macam tu dia cakap. Mak ni, alah mak ni, mak ni. Tu. Tergejal-tergejal tu. Marah-marah. Mak dengan bapak pun cakap, bapak pun cakap dengan anak macam tu. Kau ni siapa ni? Tu. Terkejal. Saling memarahi. Walaupun tak marah. Tapi gaya bunyi tu. Kasar bunyinya. Jadi mak bapak cakap ke anak macam tu. Kau jangan buat macam ni. Apa pasal ni macam ni? Esok anak-anak besar cakap kita macam tu lah. Dia berpusing balik. Jadi jangan saling memarahi. Ini jadi. Tapi Nabi sebut ni, nak bagi tahu benda ni adalah benda yang akan jadi amalan di akhir zaman. Sebab tu kita tengok macam mana orang memukul pada hari ni kan. Sikit punya hal kat jalan raya boleh jadi rempuh-merempuh. Bukan rempuh main-main tuan-tuan puan-puan, rempuh sampai mati orang. Punya naik angin marah sampai sembelih anak, na'udzubillah min zalik. Sampai pukul bapak, ambil cangkul kepala bapak dengan mak ni. Jadi yang baru-baru tahun lepas kat Melaka tu. Sebab duit tak dapat, dia nak beli apa tak tahu, tak dapat, ambil cangkul, dia bagi kat kepala bapak dia. Allahu akbar, mati bapak. Ni jadi ya Allah, saling memarahi. Marah sikit-sikit kerana nak menegur, nak membetulkan tak apa. Suami marah isteri sikit, macam tu macam ni tak apa. Isteri boleh marah suami? Boleh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz mana yang mengajar ni? Tengok tuan-tuan, itulah biar sangat tuan-tuan ni. Tu jadi macam tu. Suami boleh, ada pula boleh marah suami. Tak boleh. Astaghfirullahalazim. Ini astagfirullah. Semua ni kena mandi bunga semua ni. Taubat nasuha lah. Ada pula boleh marah suami. Mana boleh?
Tak boleh. Tapi kalau suami melakukan perkara yang bercanggah syarak, boleh dibetulkan, diingatkan. Ditegur pun tak boleh. Diingatkan boleh. Dimarah jauh sekali. Geram tu, orang perempuan kalau dengar tu geram tu. Ustaz ni. Lepas ni kan ustazah lain datang, dia tanyalah, ustazah, ada ustaz cakap tak boleh marah, ustazah. Ustazah kata, ya ke, mana? Boleh. Dah dia dapat semangat balik. Tapi kita tuan-tuan tak boleh lebih-lebih pagi ni, sebab dia orang ramai daripada kita ni. La ilaha illallah Muhammad. Tak boleh marah, faham? Tinggi suara tak boleh kat suami, tak boleh. Ya. Hanya boleh mengingatkan. Suami tak semayang, bang, masuk waktu dah ni, semayanglah. Tak apalah, awak semayanglah dulu. Orang masuk syurga cepat sikit, saya kemudian, dia kata. Astaghfirullahaladzim. Dah cukup, jangan cakap dah. Baiklah bang, saya semayang. Semayang. Jangan pula awak nak jadi apa bang? Saya nak kita sama-sama masuk syurga bang. Takkan awak tak semayang masuk neraka dulu? Lagi elok orang tu elok, naik angin orang tu. Jangan. Baik bang, okey. Dah habis semayang, tengok tak semayang lagi bang. Waktu nak habis dah ni. Tak apalah. Kejap lagi saya semayang lah tu. Dah, cukup. Tidak ada kedudukan dan juga hukum bagi seisteri untuk memaksa ataupun memarahi suami kerana dia meninggalkan akan taat. Tak boleh. Kerana tidak ada jalan bagi seorang isteri menanggung dosa suami. Tak. Tetapi bagi suami menanggung setiap dosa seisteri. Oh, digelakkannya. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Terkeluar sifat-sifat sejati. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Tapi dosa isteri suami tanggung bulat-bulat. Bulat-bulat tanggung. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Maka kesian tak kat suami? Suami tak semayang, isteri tak tanggung. Suami tak tutup aurat, isteri tak tanggung. Tak tanggung. Di akhirat esok tidak ada soalan daripada Allah. Hei orang isteri, kenapa suami kau tak semayang? Tak. Hei suami, kenapa isteri kau tak semayang? Kenapa isteri kau tak tutup aurat? Kenapa isteri kau tak buat ni, tak buat tu, tak buat ni? Suami tanggung belaka. Isteri dah. Sebab tu Asiyah, isteri Fir'aun, jadi ahli syurga. Kalau bersabit dosa suami pada isteri membuatkan isteri masuk neraka, kerana dosa suami Asiyah masuk neraka. Faham? Jadi jangan sekali-kali jadikan jalan-jalan suami saya tak taat macam mana ni, saya marah suami. Tak boleh. Membebel kat suami. Tak boleh. Okey? Faham tu? InsyaAllah. Bawa-bawa bertaubat. Saling memarahi. Dia marah suami dia. Allahu Akbar. Ya? Suami dia jalan, bawa kereta salah masuk jalan pun dia marah suami dia. You ni kalau biar I bawa lah. Oh, sudah. Jangan. Ya? Berdosa hukumnya. Baik. Yang keenam, dengki-mendengki. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga jadi zalim menzalim. Dengki-mendengki. Ni penyakit umat. Yang umat dulu ni jadi bunuh-berbunuhan, jadi perang-perang, kabilah-kabilah dulu kan ada dengki. Hari ni apa jadi pada dunia kita pada hari ni? Masyarakat kita yang Melayu tak Melayu, yang orang Malaysia, orang Melayu ke tak Melayu, orang Arab ke orang India ke orang Cina, semua ada penyakit dengki. Dengki mendengki dalam hal duniawiyah. Adapun dalam hal ukhrawi tidak ada istilah dengki, tetapi istilah dalam hal akhirat adalah istilah cemburu yang membawa kebaikan. Orang dapat mengaji bestnya cemburu, saya pun nak mengajilah. Itu okey. Betul? Tengok orang ni cemburunya, ya Allah, dapat baca Quran banyak, saya pun nak baca Quran banyak. Itu okey. Cemburu yang dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau dia tengok, oh, kau banyak mengaji ya, tak apa. Aku pastikan pengajian ni tak ada dah esok. Itu berdengki dia panggil. Abu Lahab dia panggil. Tengok orang kaya, dia dengki, tengok dia cemburu. InsyaAllah. Kan doa masa tengok orang dapat nikmat, doa mustajab. Masa tengok orang dapat nikmat. Tengok orang tu dapat kereta besar, dapat orang tu banyak duit, rumah ni cantik. Ya Allah, kurniakan aku nikmat. Boleh. Tapi jangan sekali-kali, ya Allah, kau kurniakan pada aku kaya lagi pada dia, ya Allah. Esok rumah dia kecil jadinya. Astaghfirullahaladzim. Itu berdengki dia panggil. Hasad. Sebab tu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam sebelum tidur, Nabi SAW mengajar kita akan apa dia? Memagar diri kita.
dengan surah-surah mu'aziwatain ataupun dua yang dijadikan sebagai perlindungan. Mau'izatain, dua perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi SAW pun terkena dengki orang. Sampai Nabi pana tak bercakap, diam. Kenapa? Dia hantar sihir di orang. Kan dia dengki tu. Sihir. Sampai Nabi duduk diam. Dia jadi pana. Sampai Abu Bakar tepuk, ya Rasulullah. Baru dia sedar. Letih Nabi disihir di orang berkali-kali. Sampai turun Jibril bawa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka Nabi tak pernah tinggal daripada mula dapat ayat tu sampai wafat. Sebelum tidur Nabi baca a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, tiup sapu badan. Sampailah tangan boleh sentuh sampai mana, sampai situ tolak. Sebelum tidur Nabi baca. Sebab selepas dapat yang tu. Sebab teruk Nabi kena teruk. Masa turun Al-Falaq tu, ya Allah, surah Al-Falaq tu, ya Allah. Nabi tak bergerak, punya sakit Nabi disihir dia orang. Rupa-rupanya perempuan Yahudi yang buat. Ada sihir perempuan. Ikatnya, kain-kain tu diikat-ikat tu. Dia jampi-jampi ya. Dia buang dalam perigi, diletak batu dalam perigi tu. Siapa nak jumpa? Tapi Allah sampaikan pada Nabi, Jibril sampai bagi tahu dalam sekian telaga. Maka sahabat-sahabat berenang masuk bawah tu. Ambil, jumpa gumpalan-gumpalan tali benang. Lalu dibuang, dibakar dan dibuang. Baru Nabi segar badan Nabi SAW. Dengki manusia sampai macam tu sekali. Ya. Jadi kita hari ni dengar banyak selalu orang sebut penyakit ain tu kan. Penyakit ain tu dengki lah. Pandangan mata orang yang dengki, itu ain. Pandangan mata orang yang dengki. Dalam hati dia tu memang ada penyakit dengki. Na'udzubillah min zalik. Sehingga kuatnya penyakit hasad dia itu, sehinggakan pandangan mata dia itu membawakan kepada kemudaratan pada orang yang dipandang. Kata guru kami, orang yang ada penyakit ain dalam diri ni, yakni ada dengki dalam dirinya itu, dia pandang pokok berbuah di rumah orang pun pokok itu boleh mati tak berbuah. Contoh dia tengok, cantik elok buah pelam kat rumah awak ni jauh, cantik elok. Tapi dalam hati dia ni ada penyakit. Dia tegur tu cukup, tak berbuah dah pokok tu. Ain, jangan main-main. Ya, dengki jangan main. Orang tengok jangan. Sebab tu kita jangan rajin sangat memuji. Jangan rajin sangat, faham? Memuji biar memuji ikhlas. Jangan sekali-kali jadikan mulut kita rajin memuji. Kenapa? Takut-takut memuji di mulut tapi hati lain. Puji orang, eloknya. Jangan main. Takut-takut lama-kelamaan jadi kebiasaan memuji, tetapi dalam hati lain daripada yang dipuji. Memuji yang baik adalah memuji atas nama Allah. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Elok pokok awak ni berbuah segar, mudah-mudahan Allah berkati. Cukup. Jangan dalam mulut memuji-muji, dalam hati berdengki. Itu yang namanya penyakit ain. Di pondok saya dulu, tuan guru saya sendiri didatangi oleh seorang orang nenek ngatuk lah, mengadu tentang cucu dia. Cucu dia semalam, pagi lah datang ke pondok, tersiramnya air panas yang menggelegak. Habis muka separuh. Maka tok guru saya bagi tahu kat dia, kat nenek ngatuk tu, aku dah pesan lama dulu dah. Atuk dengan neneknya dapat cucu elok, cucu sulung comel cantik Masya Allah. Tiap-tiap hari keliling kampung, bawa berjalan kat rumah orang kampung pakat memuji. Bawa sonok cucu comel. Orang pun, comelnya cucu awak, comelnya cucu awak, eloknya cucu awak, main sini, main sana. Tak tahu di antara tu siapa yang ada ain. Balik-balik cucunya main kat kampung, tarik-tariknya. Air panas kat muka. Dah tak comel dah. Yakin ain jangan main-main. Ya, semua kuasa Allah, tapi ain jangan main-main. Sebab tu akhir zaman ni lagi dahsyat penyakit ain ni. Dia tengok suami isteri bahagia ke main pun tak boleh. Dia tengok, bagusnya, lovingnya you all. Tapi dalam hati, itu ain lah tu. Jangan main.
Na'udzubillah min zalik. Kata ulama, ain ni boleh buat sampai pokok tak berbuah, boleh buat sampai pokok mati, boleh buat sampai orang berubah jadi tak elok, boleh buatkan suami isteri bercerai-berai. Boleh. Jangan main-main. Maka jauhkan kita daripada penyakit ain, ya Allah ya Tuhan. Sama ada kita yang berpenyakit ain atau orang yang memandang kita dengan pandangan ain. Na'udzubillah min zalik, insya-Allah. Pandang dengan saling puji memuji dengan ikhlas di hati. Kerana setiap yang kita puji itu hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Kita puji budak ni comel, Masya Allah, Allah yang comelkan dia. Maka siapa yang layak dapat kredit? Allah, bukan dia. Faham? Orang puji kita eloknya, ya Allah, bagusnya, cantiknya, lawanya, handsomenya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Betul? Bukan kita yang punya, bukan kita. Jangan perasan-perasan. Cantik hari ni, ya Allah. Tak jawab apa tu. Biasa je. Biasa je. Dalam hati, orang kau tahu. Macam tu. Orang puji lawanya hari ni. Hari ni je lawa, hari lain tak lawa ke? Dah pula. Jangan. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan pandai kita. Bukan kita elok mana pun. Allah yang jadikan elok. So, dah perasanlah kita bola tempel lah bedak banyak mana pun. Kalau Allah jadikan tak elok juga. Faham tak? Masya Allah. Baik. Jadi jangan kita menjadi orang yang saling dengki-mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. Maka bila dengki dengan orang tu, dia cari jalan nak buat macam mana nak jatuhkan perniagaan orang ni. Dia kacau sana, dia kacau sini, tutup company orang. Tutup syarikat orang, tutup kedai orang. Puas hati dia. Na'udzubillahi min zalik. Apa yang dapat? Kalau Melayu sama Melayu, Islam sama Islam, saling dengki-dengki, apa yang kita dapat? Bila dengki dengan orang Islam yang ada duit, ada rezeki, ada kekayaan, dengki, maka dia jatuh kekayaan dia, maka berkurangan orang Islam yang kaya. Bila kurang orang Islam yang kaya, siapa yang nak bagi zakat? Kita kena bimbang ni dalam Selangor, kita orang Selangor kena bimbang. Orang pengeluar zakat makin kurang, tetapi peminta-peminta zakat makin meningkat. Asnaf bertambah tiap-tiap tahun. Tetapi yang muzaki, orang yang nak keluar zakat, berkurangan. Maksudnya orang yang sampai kepada dia punya nisab, tak cukup. Tak cukup nisab. Nak keluarkan zakat, tak sampai. Gaji tak sampai, simpanan tak sampai, emas tak sampai. Macam mana ni? Yang pergi pejabat agama minta zakat, tak dapat. Sebab tak cukup, tak mencukupi nak bagi. Kalau nak bagi pun berkurangan apa yang diberikan. Sedangkan zakat tak boleh nak kurang lebih, kerana dia ada bahagian-bahagian dia. Kita pula tengok, apa betul zakat ni? Orang minta zakat tak dapat. Bukan tak nak bagi. Bahagian yang dah diberi-berikan tak cukup. So zakat tak bagi tahu kat kita. Kita yang banyak memfitnah pasal zakat. Apa pasal zakat ni tak bagus, zakat Selangor dapat berbilion tapi tak boleh nak tolong orang. Siapa kata? Kita tahu ke dia orang bagi banyak mana? Dah tolong banyak mana? Kita dah tahu. Fitnah memfitnah belaka-belaka. Jadi na'udzubillah min zalik, ya. Jangan dengki kalau ada kawan kita yang Allah bagi kekayaan, perniagaan yang maju kaya, kita tolong doa, sujud syukur untuk dia, ya Allah. Terima kasih ya Allah bagi kawan saya senang, ya Allah, masya-Allah. Senang dia, maka umat Islam lain boleh menumpang kesenangan dia, subhanallah. Ini cara yang kita nak buat tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang yang mengaji, orang yang beramal, orang yang ada Islam dan iman, hati dia jernih, tak ada dengki ke orang. Tengok orang dapat kelebihan, ya Allah, dia seronok sama. Tengok orang dapat kesusahan, dia menangis sama, tuan-tuan dan puan-puan. Macam hari ini kita menangis, bertambah menangis kita. Keadaan Palestin yang bertambah dahsyat keadaannya. Ditambah dengan keadaan di Sudan, ya Allah. Sama negara, sama bendera. Beza merah dan hijau tu je. Tapi ya Allah, teruk Sudan. Bergaduh sama sendiri. Lagi teruk, bergaduh sama sendiri. Digantungnya mak-mak Sudan yang Islam digantung kat pokok-pokok, gantung sampai mati. Menggeletik-geletik dia orang tu, mati digantung. Dia tembak kat kepala dekat-dekat ni. Ya Allah, ya Tuhan. Siapa yang saling sokong menyokong? Islam tu. Negara Islam sebelah-sebelah tu belaka-belaka. Kerana nak berebut kuasa. Allah, ni dengki nampak? Sampai jadi zalim menzali. Maka jangan lupa masukkan dalam doa kita, Allah tolonglah Palestin, Allah tolonglah Sudan, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman, wa fi kulli al-ardil Islam. Minta Allah tolong belaka-belaka. Makin dahsyat dah tanda-tanda akhir zaman yang semakin jelas kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semakin jelas. Maka kalau kita masih leka dan lalai, na'udzubillahi min zalik, dikhawatiri kita menjadi pengikut Dajjal, la'natullahi alaih. Na'udzubillahi min zalik. Keterangan
penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin hari ini, betul? Banyak penyakit tadi. 6 penyakit tu memang kita jelas nampak dah. Tak kata kat orang, takut ada kat kita. Nauzubillah min zalik. Ya. Di sana sini kita melihat penyakit ni menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Ganas. Yang tadi bersukaria melampau-lampau tadi, tak tengok macam mana kan saya kata tadi. TV-nya kat luarnya, kat kelab-kelabnya. Yang sekarang ni sampai ada pula anak-anak Melayu pula pergi kelab-kelab minum arak pula dah. Minum arak, mabuk-mabuk, umur baru 18, 17. Kat KL tu. Siang-siang orang nak pergi kerja nampak duduk terlentuk-terlentuk tepi-tepi stesen RT tu, duduk terlentuk. Muntah sana, muntah sini. Dah jadi macam kat New York pula, na'udzubillah min zalik. Dah jadi ni. Sebab apa? Sebab tak ada batasan. Mak bapak tak boleh nak halang dah. Sebab nanti mak bapak kena diport polis. Kerana menghalang hak asasi manusia. Arak pula nak dihidang-hidang pula kat sekolah, betul tak? Walaupun bukan kat sekolah orang Islam, tapi sekolah orang kafir tetap namanya sekolah, betul? Tempat sekolah yang sepatutnya tempat mendidik kebaikan, tapi didik pula mak bapak, PIBG, guru-guru pula menogok pula arak. Dan bila ditegur pula, marah pula kita pula Islam yang menegur. Ini jadilah negara kita. Maka semua nak bersuka dia, jangan dihalang. Tegur pula, jangan pula hidang arak dah, cukup-cukup lah. Malaysia Airlines hidang arak, cukup-cukup. Dah disuruh pula dah, masing-masing orang Islam buka airline sendiri pula dah. Parti ni buat airline masing-masing. Dia cabar kita macam tu sekali. Padahal hanya nak minum arak, minum dalam rumah tu, betul. Buat swimming pool arak kat rumah. Swimming pool arak. Rasa nak minumnya terjun, telan. Gong. Biar setengah kolam tu habis, selesai dengan orang tu sekali dalam tu lemas. Minumlah arak dalam rumah masing-masing. Pergi minum. Tapi tak nak juga depan orang. Itu kata perangai syaitan, perangai iblis dan Dajjal tu. Dia tak nak masuk neraka seorang-seorang. Dajjal tak nak masuk neraka seorang-seorang. Iblis tak nak neraka seorang-seorang. Dia tak nak. Sebab tu dia ajak kita buat macam-macam. Jadi kita pun ikut. Maka jadi pengikut dia. Na'udzubillah min zalik. Dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dunia Islam tau. Bukan dunia lain. Dunia Islam. Penyakit-penyakit rohani meruncing teruk. Rohani dah tak kuat. Agama ada, ceramah ada, tapi dah tak kukuhkan hati umat-umat Islam. Kerana masing-masing tidak memahami Islam yang sebenar dan tidak mengamalkan akan Islam yang hakikatnya dalam kehidupan. Anak-anak tidak diterbiah lagi dengan agama. Anak-anak dibiarkan mencari agama sendirian di dalam media-media sosial sehingga mendapat info-info yang sesat lagi menyesatkan. Mak bapak dah tak mampu lagi dah nak menampung. Mak bapak terpaksa biarkan. Hanya sekadar memandang kerosakan yang berlaku pada anak-anak. Na'udzubillah min zalik. Para pendidik-pendidik di sekolah, di institusi-institusi penjajian tinggi dan sebagainya. Tak boleh nak tegur anak murid dah. Ditegur anak murid, mak guru-guru tersebut, pensyarah-pensyarah tersebut akan dipenjarakan. Akan diambil tindakan dan sebagainya. Ini negara kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allahu Akbar kabirah. Minta lindunglah anak cucu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu bagi tadi saya sebut kat isteri saya. Dah sampai dah zaman kita ni, masing-masing kena jadi Uwais Al-Qarni dah. Duduk dalam rumah, duduk dalam gua, bawa diri dengan Tuhan. Tak mampu nak berdakwah, tak payah dakwah. Duduk diam-diam, beramal soleh, betulkan iman, betulkan Islam. Dan tunggulah masa sampai Allah janjikan. Itu je lah. Sebab dia sampai masa dah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ini masa. Kalau nak sibuk pasal orang lagi, dah tak sempat dah kita nak betulkan diri kita sendiri dah. Allahu Akbar kabira. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari. Bila rohani dah kosong, maka masing-masing cari benda lain lah. Mengumpul harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab duit dah banyak, maka senanglah nak buat apa-apa pun mengikut dorongan nafsu. Maka apabila hawa nafsu diturutkan, sudah tentu mereka akan menggunakan segala cara dan tipu helah untuk dapatkan harta. Sebab harta ni, dia punya sifat dia tak cukup-cukup. Harta ni sifat tak cukup-cukup. Nak lagi. Orang yang ada 1 bilion, takkan nak 1 bilion, nak 2 bilion. Orang yang ada 1 juta, nak 2 juta. Itu memang pasti, memang ada dalam hati manusia. Tetapi yang membezakannya, kalau nak, maka dipaham. Aku nak 1 juta lagi untuk apa? Sebab itu saya sebut, mesti apa yang kita nak dalam dunia ini, kita sudah menyediakan akan jawapan untuk akhirat nanti. Nak 1 bilion untuk apa? Dah siap dah, aku nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Betul? Tapi ramai orang yang berangan-angan. Aku ada 2 juta, esok dapat 1B, 5B, 3B, kan?
Aku nak buat apa ni? Aku nak buat masjid nak ni. Tu berangan, tu lain. Ni dia cari dulu duit, dia cari betul-betul, tapi memasang niat dalam hati dia, aku dapat sebilion, aku nak tolong umat Islam sekian-sekian. Maka dapat dia buat. Tapi yang berangan-angan ni dia jadi lain. Nak 3A, 3A pula, 3B, 2B, dapat 3C. 30 sen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan berangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Maka ketika itu akan hilanglah nilai-nilai akhlak. Akhlak jadi hilang tuan-tuan dan puan-puan. Asbab pertama adalah kerana kekosongan rohani. Number 1. Number 2 adalah kerana yang diisi dalam dirinya, yang menjadi darah dagingnya adalah dari sumber yang haramun. Yang kedua, sebab bagi anak isteri makan benda haram. Rasuah, riba, makan gaji buta, semua tu haram namanya. Maka bagi ke anak pinak, anak keluarga makan, maka menjadi rosak rohani mereka, akhlak jadi rosak. Padahal kita kata, ya Allah Ustaz, saya dah bagi segala yang diperlukan oleh anak saya. Tapi boleh jadi kita bagikan kepadanya keperluan hidupnya dengan sumber yang haram. Dan kita hanya sekadar memikirkan, memberikan segala keperluan anak yang zahir. Tapi yang rohani, berapa ramai tuan-tuan dan puan-puan sekalian hari ini cek anak-anak semayang 5 waktu cukup tidak? Berapa ramai yang tanya anak-anak semayang tak masa duduk kat universiti sana? Baca Quran tak masa duduk kat universiti sana? Duduk kat asrama dan sebagainya. Semayang tak? 5 waktu cukup tak? Tahajud bangun tak? Baca Quran tak? Berapa ramai? Yang banyak mak bapak tanya, you macam mana periksa? Okey tu. Exam macam mana dekat ni? Okey, belajar betul-betul, study hard, study smart, betul-betul. Itu je. Supaya nanti dapat mak bapak gembira mendapat cemerlang anak-anak. Tapi anak-anak tak semayang, mak bapak rasa apa? Ini yang kita kena betulkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah. Baik. Dan yang ada hanyalah kecurangan, na'udzubillah min zalik, khianat, dengki-mendengki dan sebagainya kerana rosak rohani. Okey? Marilah kita menghitungkan diri kita sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Sebutnya Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung di hadapan Allah Azza wa Jal di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-8 telah pun selesai kita bicarakan, dan kita akan memasuki insya-Allah pada pertemuan yang akan datang hadis yang ke-9, Islam kembali asing. Allahu Akbar. Sedih sangat hadis ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca hadis ni seorang-seorang macam sedih. Islam kembali asing. Islam akan jadi macam orang asing. Buat Islam orang tak suka. Sebut je Islam, ayuhlah kita kembali mengislamkan negara kita, negara Malaysia ini sebagai negara Islam. Dicemuh, dikata, dihina dia orang. Maka sebab tu musuh-musuh cari jalan. Bila ada orang nak berjuang Islam je, maka akan digelarkan sebagai teroris, pengganas. Bila ada orang nak buat kerja Islam je, akan dituduh, ni parti tu, ni parti tu. Nampak tak? Maka akhirnya bergaduh sesama sendiri. Jadi jangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan bicarakan hadis ini pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan, iaitu pada bulan yang seterusnya lah, insyaAllah. Hadis yang ke-9. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di situ. Ada apa soalan? Kalau ada, kita buka 1-2 soal kalau ada. Kalau tak ada, kita akan tutup majlis kita insya-Allah. Ya. Silakan. Ustaz, saya nak tanya tentang yang penyakit ain. Adakah kita tahu kita sendiri ataupun orang tu ada penyakit ain? Macam mana tadi? Kita nak tahu yang kita kena sakit ain. Kita ataupun orang tu yang kita kawan tu dia tu ada penyakit ain. Tak tahu. Orang tu ada penyakit apa tak tahu? Tak rasa. Kita boleh rasa kalau kita terkena. Kita terkena. Kalau kita ni terkena penyakit ain. Kalau kita pula ada penyakit ain ni, kita kena tahulah kalau kita ni hasil berdengki orang. Hati tu. Berdengki tengok orang tak kena belakang, tu tanda-tanda lah tu. Tengok orang ni menyampah belakang, tu tanda ada penyakit lah tu. Faham? Kalau kita terkena pula, dia ada tanda-tanda dia banyak. Bila terkena pada salah seorang suami atau isteri, dalam rumah tu rasa panas. Dia rasa tak sedap. Isteri balik pun rasa tak syok, suami balik rasa tak kena. Itu ada kena tu ain, antaranya. Kerana ain ni dia berkait rapat dengan sihir.
Ain ni penyakit rapat dengan sihir. Kemudian yang kedua, dia susah nak tidur malam. Malam susah nak tidur, menggelisah tidur. Ya, kemudian yang ketiga iaitu dia jadi orang yang ketiga tadi, yang kedua tak tidur tak berapa nak nyenyak ataupun tak berapa nak elok. Ketiga, mimpi yang buruk-buruk. Selalu mimpi yang buruk-buruk. Mimpi yang tak apa nak cantik, yang buruk, kotor. Itu macam sebab ain ni sihir lah sebenarnya. Ain ni sihir. Ya. Kerana dia dibantu oleh syaitan. Syaitan kan penyakit dengki kan. Min syarri hasidin idza hasad. Bila orang berdengki ketika dia berdengki. Itu antara dia. Kemudian dia punya yang keempat, dia punya hati tu bila nak semayang tu susah nak khusyuk. Tahu? Susah nak khusyuk. Biasa dia macam tenang, tapi bila nak semayang tu dia jadi menggelisah. Dan yang kelimanya, berat untuk nak buat ibadat. Itu tanda kita memang penyakit ain. Tapi kalau memang dah pemalas, itu bukan penyakit ain. Dia memang malas, saya ni kena ain ikut ni. Itu bukan kena ain. Itu memang malas namanya. Takut lepas dia kan, oh patutlah aku malas nak beribadat. Kena ain rupanya. Dah pula. Okey, dia tanda. Antara tanda. Na'udzubillah min zalik. Ya. Macam mana cara kita nak ubat diri kita tu? Baik. Kalau kita terkena macam tu. Baik, nak mengubati penyakit yang kita terkena ain ni, antara caranya yang pertama pasti rujuk kepada ahlinya, iaitu para ulama. Minta didoakan kita dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mandi air hujan ataupun air laut. Mandi hujan dan mandi laut. Mandi hujan. Kat Sarawak lepas ni mandi hujan kan abang? Kat depan rumah tu hujan mandi. Mandi hujan betul lah. Hujan. Okey? Bukan shower tu. Mandi hujan. Air hujan turun dari langit. Itu satu. Kedua, air laut, mandi laut. Yang mana ubat? Air hujan tu ubat. Betul. Memang ubat. Waja'alna minas sama'i ma'an tahura. Aku turunkan daripada langit hujan, iaitu air daripada langit, ma'an air tahura, yang menyuci, yang membersih. Suci lagi menyucikan. Maka ubat mandi. Jadi siapa yang kena air hujan, dia rasa macam dia nak demam, dalam badan ada yang tak kena lah. Maksudnya ada benda yang tak kena. Dia kena mandi lagi. Kemudian mandi laut. Mandi laut, berendam dalam laut. Laut tu juga, bahar, air lautan tu juga ada syifa. Kerana dia ada garam yang tinggi. Jadi kalau ada syaitan dan jin, dia akan keluar. Okey? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Yang selebihnya, rujuk kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, yang belakang sana silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanggung sendiri. Melainkan ada suami baru, maka passing baton lah kat suami tu. Selagi tak ada tu, tanggunglah sendiri. Tapi ingat, mak kalau tak ada suami, maka anak-anak lelakinya menanggung dia. Tapi tidaklah seberat tanggungan si suami tadi, tapi dia menanggung. Sebab orang lelaki ni ada 3 kelompok perempuan yang boleh membawa kebaikan dan boleh menjadi sebab bawa kita ke neraka. Orang lelaki. Pertama, isteri. Isteri boleh tarik kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kedua, anak perempuan. Boleh tarik kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga adalah adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan tu, kakak, adik yang perempuan tu, kalau kita abang-abang yang lelaki tak jaga dia betul-betul ni, maka dia tarik kita masuk neraka esok. Boleh. Ya. Jadi maknya, kan tadi isteri, isteri jadi kan? Isteri, mak, kemudian adik-beradik. Boleh tarik kita ni masuk ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu. Tadi apa? Isteri. Kemudian mak, kemudian apa ni, anak perempuan. 3, Mak, isteri kita, isteri lah, orang lelaki isteri. Kemudian anak perempuan, kemudian mak kita sendiri. Mak kita ni, dia berat nak menanggung oleh anak lelaki. Kalau dia buat dosa, mak tu buat maksiat lah, anak lelaki tanggung. Mak kita tu anak-anak lelaki, kalau dah tak ada dah bapak tu, pandai-pandai cari bapak baru. Untuk melepaskan tanggungan yang berat tu. Berat nak tanggung, jangan main-main. Okey? Jadi soalan Hajah tadi, kalau ada suami tanggung. Dah tak ada, tanggung sendiri tadi tu. Dah tak ada, carilah orang lain. Carilah siapa. Awak boleh tak tolong kahwin saya, tanggung dosa saya ni?
Saya tak larat nak menanggung dua sendiri. Okey? Nampak tak? Betapa baiknya para suami kalian. Sanggup kahwin sebab nak menanggung dosa. Betul? Betul tak? Tak nak dijawabnya. Orang perempuan tak ada dijawabnya. Iyalah tu, dia kata. Ya Allahu Akbar kabir. Okey, insya-Allah selesai. Jumpa lagi pada next nanti. Ya. Ada lagi. Ya. Tak dengar lah. Okey. Sila. Jadi suami umur 80 lebih dah berumur. Telinga tak berapa nak dengar. Lepas tu nak bercakap dengan dia tak boleh pelan-pelan. Kenalah kuat, betul? Tak apa. Okey. Dia diam je. Saya buat isyarat lah. Waktu. Waktu tu. Alhamdulillah. Okey lah. Kena buat berarti isyarat. Baguslah. Sebab dia tu nak buat macam mana dah umur 80. Dia tak apa-apa nak dengar kan. Jadi nak jerit-jerit pun kita penat. Jadi buat isyarat senang. Takut dosa. Tapi kalau ikut hati nak menjerit juga. Ya Allah. Baik, saya faham. Jadi suami tak apa-apa nak dengar dah. Jadi isteri cakap tu, ya Allah, nak jaga ni, tak nak berdosa, tak nak menjerit, tak nak apa. Jadi dia pun pegang suami tu, tunjuk isyarat. Itu salihah lah tu, masya-Allah. Daripada dia menjerit kan. Orang tu ni tak dengar-dengar pula. Pekak pula dah, dia kata pekak pula suami dia. Astaghfirullahalazim. Betul lah tu cara dia ya. Maka tunjuk isyarat lagi bagus. Pakai WhatsApp lah senang. Ya. Ya. Yalah dah. Dah tahu dah tak dengar, cakap buat apa? Jadi wallahu a'lam bissawab. Ini masya-Allah. Sekali-sekala kita ketawa ni untuk nak bukan bersukur-sukuria berlebihan, tapi kadang-kadang ada perkara yang kita tersentuh hati untuk nak bergelak ketawa, bukan untuk menghina tapi hiburan di hati, dan juga untuk dalam masa yang sama dalam hiburan mengingatkan kita tentang ilmu dan juga Tuhan, insya-Allah. Okey? Wallahu a'lam bissawab, insya-Allah. Okey, selesai. Dia umum apa? Nak pengumuman ke apa ke? Tabung dah penuh belum? Okey. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada next majlis kita. Mudah-mudahan Allah rahmati semua, Allah berkati kita semua, dan Allah redai kedatangan kita di sini, dan Allah sentiasa memimpin kita, membimbing kita agar berjalan, menghadirkan diri, berkumpul di majlis yang Allah redai. Dan Allah lindungi kita agar kita tidak melangkah dan diimpunkan dan dikumpulkan di majlis yang Allah murkai. Dan Allah selamatkan kita, keturunan kita, ahli keluarga kita, dan juga sekalian sahabat handai kita dan muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Selamat dari segala keburukan dunia dan akhirat. Selamat daripada segala kemurkaan Allah fi dunia wal akhirah. Selamat dari segala musibah, daripada segala bala, bencana dan penyakit. Dan Allah selamatkan umat Islam di seluruh dunia. Allah berikan kemenangan dan pertolongan kepada para Islam, orang Islam di Palestin, di Sudan, di Suria, di Yaman, dan di seluruh dunia Islam. Dan Allah selamatkan Islam dalam negara kita, dan Allah berikan hidayah wa taufik kepada para pemimpin-pemimpin Islam kita agar mendukung Islam, agar memartabatkan Islam, agar memuliakan Islam, agar bertegas kepada orang-orang yang bukan Islam dengan ketegasan Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.